Assalamualaikum geng, selamat petang-petang geng. So hari ni bersama saya lagi dalam LCBX Motovlog. So hari ni kita bersantai di hutan rekreasi. So hari ni berapa bulan 24 bulan ke? 24 ke 23 pun dah lupa dah. So hari ni petang pukul 2 lebih dekat pukul 3 aku berada di hutan rekreasi Bandar Seri Jempol. Tadi aku ada urusan sikit, so aku rehat kat sini dekat rumah. Panas geng, kat sini pun boleh lah sikit tapi tak adalah panas sangat. Cuma aku penat je, haus. Kebetulan tadi aku beli air 1 botol geng, memang haus lah geng. So kita jalan-jalan dah ke bawah anak aku ni, ke hutan rekreasi. Dulu atas tu ada tempat duduk kan, dah terbakar geng atas tu. Atas tu tinggal tiang je. Tahulah kenapa dibakar orang ataupun terbakar sendiri, aku tak tahulah. Tapi mesti aku rasa orang bakar tu. So hari ni aku jalan-jalan taman ni dengan anak aku. So aku lah buatlah video sikit, harap suara dengan jelas lah dengar. Dia nak lari jatuh, jalan je, tak boleh lari. Kan penat kan, air dah habis tu. Ni suasana geng, hutan rekreasi je. Giana tunggu kejap, ayah penat. Tu tadi aku je pada bawah sana, pusing ke sana geng. So aku kat atas lah jalannya. Nak pergi mana tu? Sana pergi atas kan, ada pondok pun. Turun bawah sana. Okay, kita mendaki lagi atas. So perjalanan memang melelahkan. Kita berada di tu jalan besar, jalan utama. So jalan tu boleh pergi ke Genting Highland geng. Genting Highland. Ini pun ke kanan ke Bahau, ke kiri ke Genting Highland. Tak nak lah bawah, dah terbakar dah. Buat apa di atas? Okay geng, kita teruskan perjalanan lagi. So ni jalan nak ke Genting Highland. Kalau ke sini ke Bahau lah. Okay, banyak kenderaan tu. Laju tu. Sini ada hutan rekreasi. Mana-mana yang jauh memandu daripada Bahau ke sini nak ke Genting Highland, dia lepak sini dulu lah. Okay, taman rekreasi ni. Panasnya. Cuaca panas geng. Dia bunyi apa tu? Dia terbang pokok. Mana? Ada jalan. Cepat. Kau ramai orang tak boleh lah. Jom. Jom. Motor ayah ni. Tengok motor ayah kan orang curi kan. Motor aku kat bawah tu geng. Risau juga. Aku dah curi orang motor kan. Tengok dari jauh boleh pandang. Jom. Ada apa? Ya, kalau bodoh. Biarlah. Jom. Ada orang, ada van tu. Ada van atas tu. Orang tu tidur. So ini parking yang atas geng. Parking dekat atas, berjalan raya atas tu. Kau boleh masuk parking sini lah. Tu ada lori lalu geng. Nampak? Bas pun ada. Cuma pergi kemarin Highland geng. Panasnya. Ya Allah. Jom. Ni parking yang pertama lah kat atas, berhampiran jalan kat atas tu. Kau boleh turun ni parking ni. Yang kedua kat bawah tu. Daripada atas ni boleh nampak bawah tu lah. Tu parking yang kedua lah. Sedap sejuk sini. Kejap. So inilah hutan rekreasi tu. Nampak hutan rekreasi.
Tadi aku kat bawah, aku naik atas tu terus kemari lah. Okay. So jalan bawah tu parking yang kedua, yang ni parking pertama lah. Berhampiran dengan jalan. Pada mana yang datang daripada Bahau kemari boleh parking sini. Kalau terus ni boleh ke Muazzam, ke Pahang, kan ke Marin Highlands. Okay. So jom kita jalan lagi. Panas kan, panas. Aku berpeluh-peluh ni. Walaupun tak berambut, tapi aku berpeluh-peluh kan. Nanti main kat mana? Main apa? Tu bawah je lah. Tu motor aku bawah tu. Air tak bawah dulu. Ni lah buainya dekat sini, tak payah jauh. Ni. Tak nak situ sini. Air tak sini. Ni tak sini je. Ni patut tu. Letak itu. Sipar. Pakai sipar. Sipar pakai. Jangan tak pakai sipar. Dah main kat situ je. Okay, bismillah. Dam. Mama buat atas sama je. Okay. Ni laut tu dah kasi aku dengan anak aku macam ni lah kan. Aku tengah main buai. Okay. Ni kau boleh baca ni Majlis Perbandaran Jempol Bandar Taman Seri Jempol, nampak. Okey. Ha. Ha? Entahlah. Orang Majlis Perbandaran nak buat. Okey, nanti apa-apa kita sambung. Okey guys, salam